Assalamualaikum and what's up guys, welcome back to my channel Irfan Nizam. Alright, harap korang semua berada keadaan sihat. Dan aku nak berkesempatan ini nak ucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin daripada aku. Terutamanya aku ni yang lama dah tak post dekat YouTube ni. Khas untuk korang, dah lama dah plan. Selepas dah 5 tahun, daripada bulan 10 tahun lepas, dah 5 tahun ingat nak buat satu update video, tapi tak terbuat-buat. Ingat tahun baru tak terbuat-buat. Nak ingat sebelum puasa tak buat juga. Masa puasa lagi lah, kita busy dengan bulan puasa kan. Dan dah raya ni, okey, ni hari raya ke berapa? Dah hari raya ke-7. Okey, hari raya ke-7. Saya curi kat kesempatan ni untuk share dengan korang my video update tentang Prive after 5 years. After 5 years. And sebelum aku go further, harap appreciate sangat korang boleh support. Yang mana first time datang, support, subscribe my channel. Okay, hit the bell button, like my videos and comment positif my video. InsyaAllah kita beri manfaat pada semua orang warga otomotif untuk tahu pasal kereta ni dan info-info yang lain lah. Alright, so check it out. Okay guys, so kali ni aku memang appreciate dah korang dah subscribe kan? Dah kan? Dah subscribe, dah like video ni. Terima kasih banyak-banyak. Aku nak continue update tentang kereta aku, Proton Prive Refinement Model 2018 yang aku beli pada tahun 2019. Dan sekarang ni dah update dah selepas 5 tahun. Apa cerita kereta Prive ni? Okey ke, reliable lagi ke nak pakai? Ke korang kena beli kereta baru, Proton yang baru, S50, S70, S70. Saya ada pernah buat juga review S70. Nanti boleh tengok dekat description video bawah untuk lebih lanjut, untuk sekadar info. Tapi kali ni nak cerita Proton Prive, peminat Proton Prive, pengguna Proton Prive yang dah guna Prive dan yang mana mungkin nak nak upgrade kereta, nak rasa-rasa kereta yang sedan, yang sedap dan okey, tak laju sangat tapi ada power juga. Sebab dia punya turbo tu ada turbo tapi light turbo je. Tapi kita nak cerita ni, Proton Prive ni, kereta aku ni dah 5 tahun. So far tak ada masalah. Current mileage about 53,300 plus. 53,500 plus. Alright. Okay. So korang kena appreciate aku buat waktu panas ni supaya korang dapat true colour of the car. Alright. So untuk yang terkini, aku dah berapa kali dah aku plan nak polish kereta ni daripada tahun ketiga. Tak terbuat. Kali ni kita ada duit sikit. Hari tu aku, siapa yang follow Facebook saya mungkin dah nampak, saya dah polish kereta ni. Polish, cuci, polish, lepas tu wax. So nampak macam cantik kan? Nampak cantik kan? Right? So dah polish, bagi dia nampak rasa baru. Okey, dapat dia rasa baru. And then dalam kita pergi bubur solution untuk leather, bersih dalam memang rasa baru lah. Alright, so kita akan bincang lebih lanjut dengan lagi satu info pasal maintenance, apa lagi yang nak kena buat. Alright, so kita review kereta sekejap. Speaking pasal kereta ni, alright, kereta ni aku dah polish dah. So yang ni sekadar work roundabout untuk korang, walk roundabout. Okay, siapa rasanya banyak akan tanya pasal kenapa belah kanan ni colour macam lain. Ni ada cerita dia, video-video sebelum ni saya dah cerita kan. Proton sendiri masa dia repair kereta saya tu, tercalar pintu. Dia bertanggungjawab repair, cat kereta ni, pintu ni, tapi dia cat pintu ni saja, jadi nampak beza. Dia sepatutnya dia cat selari. Dia cat selari baru tak nampak tona berbeza tu kan. Tapi everything still standard my car. Ni nak cerita, everything still standard. Rim still standard. Alright, rim still standard. And tayar aku dah tukar. Tayar apa aku nak pakai? Ada yang tanya aku dekat Prive punya group. Jadi aku nak cerita sikit lah ini. Okey, masa aku dah pakai lebih kurang 4 tahun, aku tukar tayar. Tayar yang depan obviously, sebab kereta aku ni korang nak tahu, kereta aku ni dia tak jalan hari-hari, dia jalan weekend saja. Dan bila percutian balik kampung jauh sikit baru pakai. So dia tak jalan on daily basis. Okay, so more on weekend car, holiday car. Alright, so aku pakai tayar Continental yang asal tu, yang Proton bagi tu, sampai 5 tahun. Tapi tahun yang keempat tu aku tukar depan dulu. Depan dah habis botak, aku tukar tayar yang ni. Tayar yang ni aku pakai tayar Fortune. Size still size yang sama. Size yang sama. Okay,
So saiz dia adalah 215 45 R17. Tayar Fortune ni adalah tayar mana? Tayar China je bro. Aku pakai tayar China je. Sebab bila tak berjalan sangat, bukan pakai hari-hari. So nak try lah tayar China ni okey. Okey tak, harga dia tak silap aku dapat dalam berapa 240 ke 250 sebiji. So dua belah dalam 500 lah aku dapat. Tak silap aku lah, aku dapat harga macam tu. Alright, aku pakai, oh memang walah. Mesti aku pergi Terengganu semua, memang best, memang okey. And then baru ni akhir tahun lepas 2024 Disember, aku tukar tayar belakang. So tayar belakang tu, tayar depan yang dah tukar tadi tu, bila aku dah tukar tayar belakang tu, aku switchkan subuh tayar baru ni kat depan lah. So bila tukar tayar baru ni kat depan, brand apa pula pakai yang depan ni? Aku pakai tayar Durun. Ni aku jumpa kat kedai Durun ni pun China agak. Aku pakai, beli dekat Puncak Alam. Puncak Alam dalam 180. Amazing kan, 180. Aku pun shock gak tu tengok. Aku dah pakai tayar China masa tu. Dah pakai tayar China lebih kurang setahun. Dari tahun keempat ke tahun kelima tu, pakai okey je. So tayar yang asalnya belakang tu dia bunga banyak lagi. Tapi sebab dia dah crack. Aku tahu safety tak boleh dan tukar. So masa tu pun lebih kurang je, aku pakai ni lah, Durun. So latest aku dah pergi balik utara, pergi Kedah, pakai tayar ni. Sebelum ni pun dah jalan bulan 2 itu. Walah tak ada masalah, okey. 14, 16 tak ada masalah. Kadang-kadang tu terlebih 18 pun tak ada masalah. Of course if you ask professional opinion, mesti dia kata yang tayar mahal lagi bagus kan. Bila beli tayar mahal, dia akan rasa lagi better lah, better grip. Tapi setakat ni, hujan lebat ke apa semua okey. Kalau hujan lebat pun, kereta ni pun stable je. Biasanya saya jalan dalam speed 120 pun still okey kat highway. So pandai-pandai lah. So skill you lah yang nak jaga jalan. Tapi so far, kereta ni mantap, tak ada masalah. Alright, settle bahagian luaran dan bahagian tayar. What about bahagian enjin? Apa nak kena buat? Bahagian enjin apa nak kena buat? I don't think I need to open my hood to show you guys. Tapi I can tell you, bateri so far aku tukar, bila aku tukar itu pun kena check kat. Bateri aku tukar masa zaman PKP tu lah. Lama tak tukar, dia lama tak start pun dia ni lah mati. As of now sampai sekarang okey. Bateri apa pakai? Tak ingat. Kita tengoklah alang-alang itu. Saya pun tak ingat, kita check. Tapi yang saya tahu, alternator kita dapat check. There you go. This is my engine bay. Bateri aku pakai bateri Century. Century ni aku memang yakin dia boleh tahan lama lah. Sebelum tu aku pakai lain, so aku pakai Century. Yang sebelum tu pun pakai Century juga. Lama kat pakai, baru tukar. Tapi tahun bila aku tukar, aku tak ingat. Sebab ni tak ada tulisan sini, so far okey. Tapi bila pakai bateri yang size 75D23L ni, you cannot use the existing punya bracket. You kena pakai bracket custom, kena beli, tukar. Existing bracket tak ngam untuk ni. Dia punya ni pun tak dia punya panjang ni tak ngam lah. Dia tukar yang ni lah. Tapi GB saya setakat ni okey. Tak bersih lah sebab tak cuci. Tapi generally okey. Minyak enjin nanti saya cerita. So bateri okay. So liquid coolant aku dah tukar. Liquid coolant sepatutnya dia kena boleh tukar 90,000. Tapi yang ni aku dah tukar masa 30,000. Sebabnya aku punya fuse kipas itu dia short. Aku pun dah buat video juga, dah cover warranty by Proton. So masa 30,000 tu, so okey lah. Tapi I think I'm gonna change sebab nampak dia punya kain macam dah karat. So aku kena tukar lah. Lepas tu OCH kena tukar every 40,000. My car is about 53,000 dah. So nak kena tukar lah tu nanti. OCH tu saya akan update. Kalau tukar Proton lebih kurang harga dekat 300. So saya akan update juga bila saya buat kat luar. Saya akan update. Kalau saya tak buat video update, saya akan hantar dalam short. Okey. Tapi kalau coolant ni semua sama. Dah buat dah. Power steering dengan brake fluid ni semua 40,000 kena tukar. Saya pun dah buat dah.
So tak ada apa sangat lah. So masa yang terkini saya je servis minyak enjin dengan oil filter saja. Tapi minyak enjin saya pakai manual extreme 5W40 fully synthetic engine. Okay. So saya buat kereta ni dah lebih 5 tahun, dah tak perlu nak serving Proton, nak jaga warranty. Saya pakai minyak tu so far okey, nampak rasa dia minyak tu lagi jimat. Itu isi minyak RM60 daripada Jitra. Balik dengan jam semua, balik ikut lepas tu exit lalu kampung lah semua. Lepas tu masuk highway balik tu exit WCE. Lalu kalau Sangor datang ke sini Rawang, RM60 je. Lepas tu saya siap boleh jalan-jalan lagi keesokan hari ni tu baru isi minyak. RM60. Amazing lah, amazing. So nampak bezanya dari segi performance okey lebih kurang. Tapi dari segi minyak tu penggunaan petrol tu nampak jimat. Alright. So dah cerita pasal servis dah. Spark plug every 70,000. Saya pun tak tukar lagi. Dia baru saya beli sampai sekarang tak tukar lagi. Every 70,000 bertukar. Dia harga dia kalau tukar Proton dalam 300. Kalau tukar luar saya tak pasti, mungkin kurang sikit. Itu pun saya akan update once saya dah tukar nanti. So kita pergi segmen seterusnya. Segmen seterusnya kita nak cerita pasal bahagian dalaman. Okay. So aku akan walk through korang bahagian dalaman. Kita akan borak dalam kereta sekejap. Okay, bahagian dalaman. Sebelum kita cakap bahagian dalaman, kita kasih start dulu enjin ni. Kita nak buka aircon supaya nanti kita boleh redup cakap. Okay. On aircon. Aircon saya pun tak servis lagi. Saya tak ingat berapa interval dia. Tapi rasanya air filter pernah cuci. Mute dulu. Okay. So bagi dalaman kan kita cerita korang, saya buat luaran. Saya buat polish dengan wet bagi luaran. Dalam saya bagi bubur solution untuk leather lah. So memang nampak baru. Ini abaikanlah Type R ni, janganlah kutuk saya nanti. Sebab ni daripada kereta lama saya ada lagi, tak tukar-tukar. Saya ni jenis kalau benda tu pakai boleh pakai, saya pakai. Saya tak ada semata-mata nak tukar. So tapi kalau tengok leather semua nampak lawa kan, bersih, lawa. Ini saya pernah update sebelum ni. Saya beli lapik kaki ni Blue Cat, saya beli kat Shopee. Yang original ada bawah lagi, nampak. Saya memang kereta memang kemas lah. Saya memang macam ni je. So nampak macam baru leather dia. Licin. Nampak je baru. Nampak. Okay. So nanti kita cerita bahagian dalaman masa kita borak dengan kereta nanti. Kita cerita belakang pula pun sama. Nampak? Plastik pun tak buka lagi oh. Plastik pun tak buka lagi. Tak rasa nak buka. Mungkin lepas 10 tahun buka kot. Nampak macam okey je, biar malas nak buka. So ni jaga. Ni macam biasa saya bawa holder untuk tablet anak saya tengok. Sana pun plastik tak buka lagi. Tapi inilah kereta saya. Alright. Ni seat dia. Belakang ni macam biasa letak barang, bantal untuk anak nak rehat, nak tidur, nak peluk. Anda umbrella, ada tisu, boleh letak elok kat petak tengah tu. Okay. So kita pergi bertukar bonet kejap. Bonet luas tak luas, mungkin ada orang first time tengok video saya. Luas tak luas lah. Ni pun baru beli. Sebab kereta part luar, lepas polish, lepas ni nak pakai yang ni lah. Alright. Ni aku beli dekat DIY, about 50 plus. Dia harga asal ni 80 plus, tapi ada discount 50 plus. Saya ambil size XL. Saya tengok dimension prevail, ngam lah. Tapi yang risiko saya beli ni, tak boleh nak tukar kalau dia kata salah size. Sebab ni discounted item. Tak ada masalah, kita take the risk. Tapi kita ikut ukuran ni. Okay, nanti saya akan update juga benda ni dalam short. Banyak yang korang kena follow aku. Yang ni lapik ni aku pakai, beli kat Shopee juga, Kuruma, dia punya brand. Alright, that's more like it. Check it out. Siapa yang nak pakai plan prepaid yang laju, murah, RM35 sebulan, 75GB dengan unlimited call, boleh subscribe, boleh follow saya, request beli upgrade SIM card Tong Wow, boleh kekalkan lama-lama.
Boleh kekalkan nombor lama. Free boleh kekalkan nombor lama. Tak payah pergi ke telco center anda. Saya akan bantu register kan. Tak masalah. SIM card RM20 saja. And then upgrade ke SIM card nombor. Coverage line Celcom Digi. Setiap kali top up dapat personal accident insurance RM30,000 dengan high rate kematian RM300. Free. Pakai top up macam biasa. 75GB dan unlimited call kepada semua network. Tak ada masalah. For more info boleh contact saya. Saya akan hubung nombor WhatsApp juga. Alright, let's go to the check it out guys. The interior part. So it's so nice. Kenapa aku suka kereta ni? Kita tengok. Biasa orang buat stiker kan, nak buka, nak ada karbon-karbon kan. Ini tak payah babe. Memang dah so-called design ala-ala karbon. Tambah aku beli ni pula. Ini dia punya flavor new car. Dia punya flavor. So rasa bau macam new car. Previously aku pakai rose grade ni. Ni dah habis. Saja letak ni. Ni nak bagi tahu korang lah. Flavor new car. Tak ada orang sponsor buat video ni, tapi aku je nak share je. So far aku pakai yang ni okey. Dia rasa macam new car lah. Interior dia. So next thing, kalau aku ada bajet lebih, aku ingat nak tukar yang ni. Gear knob automatic ni kepada S50, S70 punya gear knob. Nampak macam more modern kan. Kena lah kereta ni. Tapi steering ni aku tak akan tukar lah. Ada orang dia tukar S50 punya. Tapi aku rasa let's just keep the car originality. Only this thing nak tukar. Dia memang nampak leke lah. Nah, kalau tukar yang tu dapat macam ala-ala BMW sikit. Right? Cuma aku ada masalah sikit kat sini. Aku punya, siapa yang ada info tolong share. Aku punya screen ni dia pudar lighting dia. Kadang adakah dia sebab apa kata yang tu, dia punya circuit punya tu, fuse. Adakah sebab fuse atau bateri low? Tapi kalau bateri low, lampu tu tak boleh buka. Tapi ni dia punya panel ni memang dia macam kadang-kadang dia tak nampak. Ini masalah aku nak settle masalah ni. Lepas tu yang ni error ni, airbag error ni, dia ada, kadang ada, kadang tak ada. So aku tak ada nak rigid sangat lah. Kalau nak sepatutnya kena ikut Proton, kau kena bawa kereta, kau kena pergi jumpa Proton. And then dia akan diagnose dan dia beritahu apa masalah. Tapi so far kadang ada, kadang tak ada. So aku tak nak serius sangat. Aku tak apa, dah pakai kereta 5 tahun. Dah lama, daripada tahun kedua pun dah ada. Okey je kot. So kita tak boleh nak sayang sangat kereta. Nanti banyak sangat duit keluar. Kita hidup ni banyak benda kewangan kita nak pakai. Right? So nampak, memang free space lah. Ni bubur tangan, so driving. Okay, nice. Alright guys, so kita adjust sekejap kereta. Jiran-jiran tengok apa Muhammad ni letak kereta bersilang je ni kan. Dia nak masuk kereta. So kita adjust kereta sekejap dan kita sambung balik. So inilah dia punya ambience kalau kita bawa Privé. Dia punya power semua saya tak perlu ulas lah. Video-video saya sebelum ni saya dah pernah buat supaya saya kena kacam. Saya kata Honda Civic galah semua, kena kacam tu. Honda Civic dulu, Honda Civic ketam 1.5 turbo tu, kena kacam masa saya mula-mula buat video YouTube channel ni. Okay, tapi itulah, korang doakan aku boleh explore more. Sekarang people talking more about EV car kan. I think my next car I will buy a hybrid car. I will share with you guys. Hybrid car. My next car will be a hybrid car. EV car I think is too early lah. I want to experience hybrid car first. Sebab daripada dulu masa aku belajar degree dulu pun aku memang minat banyak baca pasal hybrid car ni. Memang fantastic lah dia ni. So kita akan cakap tu dalam segmen lain nanti. Kita reverse lah kita ni dulu. Itu petanda dia. So continue back. So aku dah update pasal maintenance. Kereta ni memang every 10,000 lah tukar.
every 10,000. Yang lain-lain tu aku dah sebutkan tadi lah. So kereta ni tak ada apa, as of now tak ada apa nak buat. Only the OCH tu kena buat. Sebab banyak kalau tak tukar OCH tu, dia akan meletup, pecah, merekah sebab dia keras kan, panas. Aku try nak tukar Semco punya. Dah ada survey nak tukar Semco ni OCH punya pipe. Tapi based on my reading, OCH ni Semco punya brand ni dia tak tahan. Dia bahagian yang masuk tu, ada dua pipe, inlet dan outlet. Dia bahagian masuk tu tak tahan. Dia kata nak boleh pakai outlet je. So I was thinking pakai Privé yang Proton yang original pun sampai 50,000 dah okay. So maybe I change original one je lah. Kalau ingat nak tukar pakai yang Semco punya brand, nak biru, nampak lah engine bay tu meriah sikit kan, tak ada, dah standard je. Itulah. Itu saja modelless kereta saya. Next punya planning program, kalau ada bajet lebih, memang teringin sangat nak tukar exhaust. Bagi dia rasa, bila kita buat weekend tu, kita rasa feel lah weekend car tu. Kalau korang boleh cadang exhaust yang bajet yang okey, yang bunyi dia sedap, tak perlu belanja banyak, Roger saya. Ada sekian sistem orang buka nak pakai, Roger saya juga. Okay, I'm interested dengan yang Valvetronic tu. Kalau kita buka, bunyi garang. Kalau kita tutup valve tu, dia keluar kat exhaust macam biasa kat belakang, dia bunyi relax je. So bila dengan family kita relax je lah. Tapi bila garang, kita boleh buka valve tu. Minat kat tu. Ada dengar satu kat TikTok tu, dia buat harga tak mahal, rasa 600 kot. Correct me if I'm mistaken. Sorry, tekak ni tak apa okey. Sebab raya ni makan je macam dah sakit tekak dah. Tapi recovering, dah ambil ubat semua patut, Alhamdulillah. So itu saja daripada saya. Maintenance macam tu, program exhaust mungkin nak tak tahu. I need to learn more about modification, stage 1, stage 2. What I understand, yang minimum kita boleh tukar adalah air intake punya, air intake tu kita tukar. Lepas tu mungkin nak bawa ni apa tu, valve apa tu yang bunyi loceng, bunyi apa nama, blow off. Nak macam the feeling macam tu lah. So kalau apa pendapat korang, okey tak aku punya consideration of planning, upgrade planning ni? Kalau ada apa-apa, please leave your positive comment below supaya saya dapat belajar dan semua community lain pun boleh belajar. And then that's more like it. So aku harap korang enjoy dengan family, dengan kawan, terutama pada hari raya yang mulia ni, bulan raya mulia ni. Jumpalah sanak saudara semua. Safe driving, safe journey for everywhere where you are, wherever destination you're going. Safe journey. And I really appreciate you guys punya komen. Subscribe my channel, like my video, comment positive, hit the bell button so that every time aku upload video short ke apa-apa, korang akan dapat update. And then that's more like it. I'll see you guys on my next video. Assalamualaikum and bye bye.